Awak pernah terfikir tak macam mana sesebuah syarikat tu cari orang yang paling ngam untuk satu-satu jawatan? Atau kalau awak tengah cari kerja, apa sebenarnya jadi kat belakang tabir lepas je awak hantar resume? Hari ni kita akan bedah siasat proses penting ni, iaitu perjalanan pengambilan sumber manusia yang jadi kunci untuk bina satu pasukan yang padu. Cuba bayangkan proses ambil pekerja ni macam kita pilih kuih raya. Kan banyak gila pilihan, setiap satu nampak sedap, tapi kita kena pilih yang betul-betul kena dengan selera kita. Macam tu jugalah dalam proses rekrut ni. Ia satu proses pemilihan yang teliti dan ada langkah-langkahnya. Baiklah, jom kita mulakan. Peta perjalanan kita untuk hari ini cukup jelas. Kita akan bermula dengan perekrutan, lepas tu kita akan tapis calon dalam fasa pemilihan, kemudian kita raikan dengan penawaran kerja dan kita akan akhiri dengan induksi untuk pastikan semuanya bermula dengan lancar. Jom kita bedah langkah pertama. Kita mulakan dengan langkah yang pertama, perekrutan. Fikirkan fasa ni macam menebar jala. Matlamat utama dia nak tarik seramai mungkin calon yang berpotensi. Jadi, apa benda sebenarnya perekrutan ni? Ia adalah proses untuk cari dan tarik seramai mungkin orang yang berkelayakan. Kata kunci kat sini ialah menarik. Bukan setakat mencari, tapi nak buat jawatan tu nampak best gila sampai calon-calon terbaik kat luar sana rasa nak memohon. Jadi, kat mana jala ni biasa ditebar zaman sekarang? Mestilah online kan? Portal-portal kerja macam Jobstreet atau LinkedIn dah jadi macam lubuk utama untuk syarikat hebahkan kerja kosong kepada ribuan, malah mungkin jutaan calon. Sebagai contoh, syarikat macam EcoShop ni mungkin tak bergantung pada satu cara je. Diorang mungkin tampal iklan kat papan kenyataan syarikat, tapi pada masa yang sama, muat naik juga iklan tu kat portal kerja online. Ini untuk pastikan iklan tu sampai kepada seramai mungkin calon yang layak. Okey, lepas dah ramai calon yang mohon, kita beralih ke langkah kedua, pemilihan. Kalau tadi perekrutan tu pasal kuantiti, pemilihan ni pula semuanya pasal kualiti. Inilah peringkat tapis menapis. Lepas terima beratus-ratus permohonan, syarikat akan mula nilai setiap seorang calon. Tujuannya bukan je nak cari orang yang ada kelayakan atas kertas, tapi juga individu yang sekepala dengan budaya syarikat dan boleh maju bersama-sama dengan pasukan. Apa alat utama dalam proses pemilihan ni? Dah tentulah temu duga. Ia bukan sekadar sesi soal jawab tau. Ia macam perbualan dua hala. Majikan dapat kenal personaliti calon di sebalik resume dan calon pula dapat peluang untuk risik sama ada syarikat tu betul-betul sesuai untuk diorang ke tak. Secara praktikalnya, ini bermaksud calon-calon yang dah disenarai pindik dari permohonan awal tu akan dipanggil untuk sesi interview. Dekat sinilah proses penilaian yang lebih dalam akan berlaku. Dan visual ni memang ngam untuk jelaskan perbezaan dia. Ingat, perekrutan tu macam kita buka corong seluas-luasnya untuk dapatkan ramai calon. Pemilihan pula kita tapis corong tu sampai jumpa seorang juara. Ini beza yang sangat penting sebab ramai orang selalu keliru pasal ni. Selepas proses penilaian yang teliti tu, tibalah masanya untuk saat yang paling dinanti-nantikan oleh setiap pencari kerja. Langkah ketiga, penawaran kerja. Ini bukan sekadar ucapan tahniah melalui telefon tau. Penawaran kerja ni adalah satu dokumen rasmi, satu pengesahan hitam putih yang tunjukkan syarikat tu memang serius nak ambil awak masuk dalam tim diorang. Dan inilah dia, bukti hitam putih tu, surat tawaran kerja. Dokumen inilah yang merasmikan semuanya, yang tukarkan seorang calon menjadi seorang bakal pekerja. Apa je yang ada dalam surat ni? Perkara-perkara paling penting yang awak perlu tahu. Gaji, waktu kerja dan bila nak mula. Semuanya dinyatakan dengan jelas. Tujuannya nak elakkan salah faham dan pastikan dua-dua pihak faham benda yang sama sebelum mulakan kerja. Tapi tunggu dulu. Proses ni belum habis lepas surat ditandatangani. Ada satu lagi langkah yang kritikal tapi selalu orang terlepas pandang. Langkah keempat, induksi. Induksi ataupun kita panggil orientasi ialah proses suai kenal secara rasmi. Fikirkan ia macam satu jambatan yang bantu pekerja baru beralih dari status orang luar kepada ahli pasukan. Tanpa jambatan ni, pekerja baru boleh rasa kekok dan hilang arah tahu. Ia selalunya melibatkan sesi taklimat. Pekerja baru akan diperkenalkan kepada misi syarikat, budaya kerja dan yang paling penting, kawan-kawan sekerja yang baru. Matlamat utama dia nak buat diorang rasa dialok-alokkan dan selesa dari hari pertama lagi.
Contoh aktiviti induksi yang paling biasa ialah taklimat pasal peraturan syarikat, budaya kerja, cara kerja dan apa-apa je lah yang diorang kena tahu untuk mulakan tugas dengan yakin dan lancar. Jadi, kita dah pun lalui keempat langkah ni satu persatu. Sekarang, jom kita gabungkan semua sekali dan fahamkan kenapa proses yang tersusun macam ni sangat-sangat penting. Bukan saja untuk syarikat, tapi untuk pekerja juga. Ingat ya, alirannya sangat logik. Perekrutan untuk menarik bakat. Pemilihan untuk tapis dan pilih yang terbaik. Penawaran kerja untuk sahkan keputusan. Dan induksi untuk pastikan permulaan yang berjaya. Setiap langkah ni ada peranan penting dia masing-masing. Dan sebagai penutup, jom kita renung sekejap. Daripada 4 langkah ni, yang mana satu agaknya paling mencabar? Kalau awak seorang pemilik bisnes, langkah mana yang paling pening kepala? Dan kalau awak pula yang tengah cari kerja, langkah mana yang paling buat jantung berdebar? Jawapannya mungkin berbeza untuk setiap orang. Cuba fikir-fikirkan.